Okay guys, Assalamualaikum. Hari ni ada ride nak pergi JB, nak pergi nombor 1. Kita nak pergi Pak Lurah Bistro dekat Yomping. Mungkin kalau kesempatan kita nak pergi Keluang Rail Coffee lah. Tak tahu korang dengar tak dengar aku punya suara. Dah lama tak buat video. Okay guys, video pendek, harap korang enjoy. Apa? Okay, ni orang yang dah sampai. Cik Alim dengan Cik Adil. Video. Masih lagi menunggu rakan-rakan yang lain. Dianggarkan dalam 7 biji kot. Okay, kedatangan Cik Nasir. Tunggu lagi. Ada lagi beberapa orang yang tak dapat lagi datang. Sekarang ada bintang ni. Apa ni orang Elmi kan? Elmi. Apa dia? Inci, apa aku cari nak dalam aku punya garah tak ada. Inci? Ada lambat sikit JBT lah. Kita punya signature nasi kambing panggang. Saya nak nasi putih kambing salai lemak. Kambing salai lemak cili padi. Ada teh panas ya? Okay, air dah sampai. Daripada Melaka Dalam nasi goreng. berapa minit dia? 40 minit dia? Murid tu saya kena kampung. Daripada Melaka 40 minit, bawa 70 km sejam. Nescafe Ice. Nescafe Ice. Nampak cantik kan? Dia masuk dalam nasi goreng. Satu lagi air. Saya Nescafe. Nescafe ais. Okay, ambil amat. Makan.
Nasi kambing, nasi putih, kambing salai. Ni ayam bakar. Apa? Oi. Ayam bakar. Ayam bakar, nasi ayam bakar. Atau order apa? Saya nasi goreng kambing. Nasi goreng kampung kambing. Goreng kampung kambing sama. Kambing Nasi goreng kampung kambing. Order apa? Nasi kambing. Nasi goreng kampung kambing. Sosok dia. Order apa? Nasi kambing. Order apa? Nasi biryani kambing. Uyu. Okay, kita dah sampai daripada Melaka dalam lebih kurang 40 minit. Sampai kat sini Pak Lura Bistro. Hari ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji. Tu. Yang ni rare sikit lah. Ada mesin TL. Ada ADX-TG 400. XADV. Yang lain biasa lah, X-Max apa semua kan. Lura Bistro. Dia dari Melaka ke? Oh, dari Melaka. Kenyang tak? Alhamdulillah. Jangan terbaik. Terbaik saya dadam. Kenyang tak kenyang? Dia memang nak kenyang. Santak. Kita dah selesai minum kat Pak Lura Bistro. Kita nak gerak pergi Keluang Rail Coffee. Kita nak pergi mana apa ni? Keluang Rail Coffee. Oh, dia pakai ya? Gimana? Railway Station Coffee. Okay. Apa yang okey? Macam mata ke? Macam AT60. Saya pusing macam ni pun ni kita nampak lah. Boleh. Mana? Nak pergi mana apa ni? Kereta. Masih lagi ikut saja. Agak-agak kelajuan kita berapa apa ni? Santai 70 60 60 tu. Okey, sekarang kita refuel dulu. Kat mana ni? Dekat Petron mana tak pasti. Kita akan gerak pergi Keluang Rail lah. Anggaran masa dalam map 47 minit, 46 km. Tapi mungkin akan sampai cepat lah. Okey. Dah sampai Keluang Rail Station. Macam okey tadi berhema ke tak berhema masing-masing? Agak-agak masing-masing berhema tak berhema tadi? Jawab sikit. 60. Okey. Dah selamat sampai. Kita nak kena minum pula. Kenyang tadi tak boleh. Ada apa-apa ucapan? Tahu belum lagi ya? Datuk Tiril. Sekarang tengah buat apa? Tunggu kereta api. Tiket nak pergi mana tiket? Pergi mana? Di Pening. Pening Di Pening. Minum kopi dulu. Aku bagi tahu sikit, kita punya tiket ni nak pergi mana? Pulau Sebang. Ya, Pulau Sebang. Dari Melaka datang ke Keluang, nak pergi balik Pulau Sebang balik. Tu pantun ke? Bukan pantun. Anton tu orang. Kata-kata ini. Apa pendapat? Jangan bagi pendapat. Okey, itu je. Tidak lah. Mungkin nak apa nak LA. Sesi mengorder
Beratur lebih kurang dalam 20 minit ke 15 minit. Orang memang ramai tapi setting meja cepat. SC 13. Tu kat sana ada dia punya menu. Keping batu kaya. Apa? Keping batu kaya. Apa ni? Keping batu kaya apa ni? Nampak tak nampak? Beratur tadi sekejap ke lama? Ni keping batu atur lah. Okey, ada sekejap lah tu. Lama tak? Tak nampak? Tapi lengur ke? Order apa? Order ni. Roti. Order roti. Cik Badil? Roti sama je. Dua hari ni. Yang nulis. Order tak buat. Ya, makanan dah sampai. Okey, satu set. Banyak. Kau main. Dah sampai. Wah, sedap Kopi, roti tu. Ni Badil. Cik Alim kopi kau Sedap. Okey, ngam. Pekat, kopi pekat. Lemon dia sedap. Lemon kantin pun ada bang. Kantin tak ada, tak sama. Cawan dia tak sama bang. Jauh dah nak minum ni. Lemon. Kita dah settle makan minum air ni. Kita jalan balik. Tak tahu nak pergi mana. Mungkin batal balik pergi Melaka kot. Okey lah kat sini kalau nak cuba. Orang nampak macam ramai, tapi dia beratur sekejap je lah. Okey, kita tengok. Tu nak pergi mana pun ni pun tak tahu. Ni dekat belakang apa? Dekat belakang kedai. Keadaan kat belakang kedai. Rasa kereta api dah tak memang kereta api dah tak lalu lah. Lalu ikut yang baru atas lah. Ini kalau nak ambil gambar, naik jambatan ni, pergi sini, boleh ambil gambar kat Long Railway Coffee. Lepas ni mungkin balik Melaka. Lepak nak pergi cari cendol kot. Pakcik cendol, santai-santai. Okay, sekarang kita bergerak cari masjid dulu. Kita jamak. Lepas jamak, baru kita gerak balik Melaka. Okey, sekarang dah sampai Jasin. Kita nak pergi cendol Sri Serkam dekat area Melimau. Isi minyak, sambung jalan. Cendol lah, cendol. Dah sampai. Dah sampai. Nampak muka-muka dapat makan semua kambing diam ni. Dah penat. Muka minyak-minyak lah. Saya punya cendol jagung dengan buah kabung. Abang cendol? Kacang. Sedap ni. Jagung, buah kabung. Buah kabung. Dah settle habis makan. Kita nak balik. Tak apa-apa, jangan lupa subscribe, komen, like dan share guys.